now kita nak pergi cari hadiah untuk adik kita yang tercinta Ustaz Rafiq. First up. Sini mah. Satu seorang hadiah ataupun kita orang share satu hadiah untuk Ustaz. Tahu tak ni baju kakak buat tidur mah. Ni baju tidur kakak ni. Sekali pilih aja Cok. Kau kena Lepas kau je, lepas kau je. lepas tu Baik agak. akak ni banyak-banyak untuk siapa untuk. Mama tak nangis. Mama nangis kenapa? Jangan nangis Mama. Itu mana Mama? Welcome back to my YouTube channel Rina Point. Rina rasa Rina dah lama tak buat intro point ni sebab sepanjang buat konten dekat Indonesia Rina sangat rushing, sangat nak cepat sampai lupa perkara wajib. Okay, for you guys information, ini adalah sambungan daripada konten Siti Aisyah. So kita baru saja lepas makan lunch dekat sini Amazon. Overall is good, it's quite good. So korang kalau nak cuba boleh cuba tau dekat TRX ni. And now kita nak pergi cari hadiah untuk adik kita yang tercinta Ustaz Rafiq. And hadiah ni kita tak buat surprise tau. Sebab kita nak beli sama-sama dengan dia. So jomlah teman kita orang cari hadiah untuk Ustaz Rafiq. Diorang buat ni macam dekat luar negara. Mama, korang buat ni macam dekat luar negara Jangan nak judge family sendiri. Tak payah nak beli gambar kat mana. Tak kisah pun, akan support je. Like this, kau act like kau bukan apa-apa family. Kau nak jadi ayah yang beli gambar dekat lift. Lepas tu dia kata, cepat lah. Korang itu lift. Orang lain nak lalu lalang. It's like suitable. Padahal benda tak memalu. Sweet Dekat tepi bukan kat dalam. Rina nak ajak dia bergambar kat sini. Ni kat sini tadi. Rina yang tarik gambar dia orang tau. Nanti Rina tunjuk bukti Rina tarik gambar. Betul Rina support dia orang nak bergambar. Now nak gimana? Now we wanna go buy Ucok punya hadiah. Okay, Ucok, are you excited? What do you want? Ucok, are you excited bro? Are you excited bro? Ucok, kau kena support konti aku. Ucok, are you excited? Okay, right now we going to buy my Hadiah. list. Okay, Ucok nak satu seorang hadiah ataupun kita orang share satu hadiah untuk Ucok. Orang dia. Okay, bapaknya. Bos, Ucok request satu hadiah satu orang. Boleh je. Okay, kita akan tengok. Kita akan tengok bukti betul tak yang belikan hadiah untuk Ustaz Rafiq. So, let's go. First up. Sini mah. Mama dah tua lah. Siapa? Mama kena belajar girls day out. Mama tahu tak? Maksud dia? Sebab Mama jarang melepak dengan kawan-kawan perempuan. Tak lah. Melepak dengan ayah lah. Mama melepak dengan ayah daripada bercinta sampai kahwin. Tak ada kawan lain dah Mama ni. Mau cakap apa tadi? Tak ada privacy kakak. Sebab Macam mama nangis sikit. mana ada Mama dengan Ecah tak ada beza. Sama. Ni adalah before, ni adalah after. Makan. Sini mah. Anak kena mama mau ni. Sini mah. Sini mah. Ni macam ni lah girls day out mah. Okay. Kita kena ada gambar OOTD kat cermin. Bagilah mama nak buat kurus. Macam mana? Okay. Adik, apa planning kau nak beli hadiah untuk Ustaz? Kakak ada coklat? Ada tak ada planning. Mama cakap nak beli dengan dia supaya kita tahu nak beli apa.
Dia pun macam tak kenal diri dia sendiri. Tengok gaya macam bapak kau yang lebih-lebih cari barang ni. Dah sini masa dah kedai aku ni. Aku tak tahu kedai apa ni. Hadiah untuk usuk tau, bukan untuk hire. Ayah beli tunjuk lah ni. Baju. Jom, jom. Next stop. Pertama stop. Baju. Cari baju. Okey. Tu nak baju berapa? Tu carilah yang paling mahal tu. Yang paling mahal. Mana? Cari baju. Tengok baju usuk. Ni baju apa ni tu? Figure tau. Usah nak tukar dulu. Ni aku rasa beli tu bapak kau ni. Ni baju kan kat sini. Oh, ya ke? Ayah Ini baju burung so. Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Ini Tommy Hilfiger celup. Saya cakap ni ada potongan 5%. Macam baik. Pilih nak kena mana pilih. Mama tu bukan usul nak, tu dia nak. Korang tengok. Dah sampai sana. Pantang nampak 20% dia akan pergi. Macam mana ni mau? Nak layan usul ke nak layan ayah ni? Betul lah macam ni. hidup tak ada tujuan. Nak bayar hidup. Bayar hidup. Ayah je lah. Bayar nak ke mana? Tanam je lah hidup. Dia sumpah kelakar. Dia sanggup berpisah dengan kita orang tu. Duduk dia bawa tengok. Dia tunggu kita orang nak datang sana nak tolong ayah nak apa? Nanti ayah akan datang kat bahu kita orang. Panggil Aisyah. Ada, jom. Apa dia? Nanti ayah datang kat bahu kita orang. Adik je. Kat sini. Seluar ayah dah buruk. 50%. Tak apa, seluar ayah dah koyak sikit. Jangan tersalahkan satu malu dah. Dia nak pakai, nak ambil baju perempuan tak pakai. Kamu tahu tak ni baju kakak buat tidur mah? Ni baju tidur kakak ni. Kena pilih. Dia baju-baju seluar-seluar apa. Macam dia selekeh lah. Tengoklah kita orang ni bukan main bergaya lagi tahu tak? Malulah ada adik macam ni malu. Biar benda lah. Dah dia. Anak bunga tu. Kau memang nak bunga masuk. Ayahnya ada ni. Sebab tahu nak beli apa. Usul tak ada tu. Tak ada tujuan. Orang dah kata kita nak belanja. Kau terus listkan patutnya nak apa. Jangan sampai kita orang layan ayah Babe kau cepat cari nak apa. Orang lain ni agaknya kalau kata nak belanja kan dia dah masuk dah kedai elektronik ke. Masuk kedai iPhone. Masuk iPhone lah, masuk iPhone. Aku cakap ada iPhone. Tengok kita orang ni nak layan usuk tiba-tiba Beca ajak. Kakak tu nak tengok Sephora. Lepas kau je. Keep it low-key on the side. Layanlah dulu birthday boy tu. Pening lah. Macam tak nak masalahnya. Dah suruh malu-malu. Malu-malu rugi. Orang ada ke manusia yang tak nak dia belanja? Siapa? Tapi Ada dia ke manusia macam sebab tu? kita adik-beradik kalau kawan nak belanja dia macam malu-malu kan. Lucu sangat aku dengan kita orang tau. Kevin Clean. Apa Kita jarang bercakap. Bukan tak nak belanja Ucu baju nak bosan? mahal. Dia tak reti berjimat. Macam nak Dia tak bosan. reti jaga barang. Bosan nak bosan. So, Keisha nak belanja bosa. Uniqlo lah brother. Pakai bosa tak? Cik. Aku tengok telinga ni tengah bergerak tadi macam, Kevin Clean. Boleh. Ucuk jom. Baik H&M. Kalau setakat H&M tu bukan belanja birthday weh. Itu hari-hari biasa je weh. Okay now, setelah kita orang bergaduh-gaduh, setelah ayah merantau Dia tak nak. ke sini, kita orang Uniqlo. macam ni baju. Okey lah ada brand sikit. Ini apa ni? Ini baju tidur aku. Nampak puting dah baju. Mana? Okey. Kita jalan cepat. Okey now setelah kita orang bergaduh, akhirnya Ucup memilih untuk baju Calvin Klein. Yay. So kita lah nak beli barang apa okey? Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan ikuti Ada yang memerhati. Korang tolong tengok takut dia cari-cari baju sekali. Itu sekali kau 1,000 habis tu. Boleh. Baik harga. Ucup Baik ni harga. akak ni banyak-banyak untuk siapa untuk kau. Baik iPhone aku update 16. Ucup nak 16 ke? Je lah ambil handphone lah. Dia nak beli iPhone lah. Nak? Oh ya. Dia beli baju. Kita beli baju, kita beli iPhone. Jom. Betul lah kan dia dapat tu.
Korang tengok kita rasa macam bergaya tau. Tiba usuk macam Mama bawa boleh bergaya sekarang ni Mama. Kakak dengan adik. Kita orang respect Mama boleh ni. Baju ni KLIA dekat Indonesia. KLIA tapi Indonesia. Bagus lah kau. Dah terdesak sangat ni kena kahwin. Jom. Mama kalau lelaki akak tinggi macam ni Mama okey tak? Bisa, yang penting buatlah pintu rumah. Kalau pintu rumah tembok. Macam mana Mak? Dia nak tak Mak? Cakap ini keluar mana? Okey, jom lah Mah. Daripada duduk sini tak boleh-beli. Aduh, Cik ni nak beli barang branded tak nak. Baiknya lah awak ni Ustaz Rafiq. Untungnya lah yang dapat usuk. Bila kahwin Bukan macam yang makan tu. Asyik nak barang branded ada. Kalau dapat usuk ni untungnya lah. Aicha, bila tak dapat beli Calvin Klein, bukan sana yang sedih. Ini yang kecewa. Sabar bos. Tunggu birthday bos. Bulan 12. Sabar bos. Okay, next kedai. Tu jimat masa kita orang harap Ucup nak lah barang-barang dekat kedai ni. Sebab hadiah utama dia telefon lah kiranya. Tiba-tiba telefon. Ya. Kalau Rina tahu dia nak telefon, Rina bekerja keras lagi. Lina, kita kan boleh kongsi. Kita selalu kongsi aja. Oh ya. Bayar pakai tu. Kasih tu okey ke? 200. Berapa? 200. Tengok muka comel. Selah gigi buat. Konten 1000. Berapa? Mama sepanjang konten dia tergelak-gelak. Ya. 200 boleh. Macam nak ambil lagi 2, 3 pun tak? Tak nak. Kak Echa nak? Tunggu birthday kau. Kak Echa nak botol air. Ataupun posh bag. Adik kan sebagai rider berjaya, adik posh bag warna. Ambil dah sekarang. Lululemon ni bukan setiap mall ada tau. Ayo, ada. Ayo. Look at this. Is it posh bag? Adakah ini untuk Scarlett? Is it for Scarlett? Ambil. Is it cute? I think it's cute. Oh. Kenapa? So cute. It's look like Pampers. Agak. Yeah, that's cute. Oh my god, Scarlett will love it. Scarlett will love it. Yeah. Berapa? How much? Kita ke? 100? No. 200? For this fucking Pampers. For the Pampers. Kan? No, it's too small. But it look more cute and more Barbie. Kecil sangat. Tahu tak kalau naik motor ni lagi-lagi kau perempuan, kau bawa lipstick. Kau bawa... Naik motor bukan nampak pun korang punya lipstick semua tu. No, bila kau dah buka helmet semua. Kau cerita. I understand. Yeah. Everything for you, so everything. Tak payah kau. Orang tak perlu tahu akak bayar kau untuk esok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, now? Nak tukar Dah tukar iPhone baru. Insya dah tiba masanya. Dia lah hadiah. Oh, ya. Jom kita tengok. Dia kata nak iPhone 16. Berat guys. Ada Berat. 16, 5. Okay, jom. boleh kat atas. Atas ni je. Dia kena naik ni. Malas lah. Bukan. Bila teman dia? Malu dah. Tukar kat sini je lah. Sini. Mama tak apa lah, Ma. Tukar kat sini je. Betul. Oh, ada cara dia. Nak tukar baju pula guys. Tak apalah. Nak tukar baju pun jadi isu korang. Boleh siapa nak tukar baju tu? Gelilah. Kena kita nak pergi tengok another hadiah untuk esok.
Korang tadi Rina nampak ayah termenung. Lepas tu? Kedai Reben bos. Kita menung kosong rupanya memandang kedai ni. Rupanya termenung ada makna. Bos, apa lagi bos? Cuci mata je bos. Jom. Cepat ya. Ayah dah nak. Ada banyak sebab mata kat rumah. Ayah takut. Cuba kamera tu, cuba Ayah takut masa terbeli Takut terbeli. Takut terbeli. Takut dibeli. Nanti ada 3 kalau terbeli. Tak apa, jom kita Jangan cuci mata je. membazir. Maknanya cuci mata je. Baik. Okay. Aku off camera. Kalau kau nak tahu, ayah Rina sangat suka shopping. Sangat. That's why lah antara sebab kita orang bekerja keras. Sebab ayah Rina sangat suka barang branded. Nak belikan ke 4 real? Yeah. Tu jual. Tak, ini bising sebab telefon dia rosak. Yang ni bagi ayah. Ayah pandai ke pakai iPhone? Pandai je. Yang penting dia ambil gambar je dia. So dia kalau ayah selfie sensor nanti, ayah post dekat IG-nya. Mana cik? Pergi cik iPhone cepat. Tak ramai. Wah. Macam mana ni guys? iPhone ke motor? Motor yang kira berapa tu? Syah, motor ke iPhone? 14. Motor ke Beli iPhone? motor pula tu. Mama ni buat planning last minute. Kata umur 16 tahun baru motor. Bagaimana ni sekarang? Awal-awal nanti. Beli phone dulu. Tengok, ni motor buruk kat rumah pun dah balik pukul 12 pagi. Ni kalau motor lawan ni tak balik rumah. Nanti duk wave-wave satu kampung. Okay, jom. Kan menunjuk dia punya motor baru tu. iPhone baru jom. Ucap kan nak jadi TikTokers kan? Dah masuk guys. Wait guys, dah masuk guys. Wow. Okay, cik dah iPhone apa? Aku nak warna hitam. Isyak boleh trade in kan phone dia yang lama dia tu? Boleh try tanya. Kata nak bagi ayah yang lama. Ucap nak Ucap nak model macam mana? Model apa? Model What? Bro, what are you talking about, man? Model berapa? Nak model apa? Modal RM2. Model Beli yang paling murah lah. tu je nak iPhone 16 cakap ni Pro. Ada ke 16 Pro? 16 je. Saya nak tahu harga 16 je. 16 macam ni. 16 tu kamera nampak lawa sikit. Kena 3 ni nampak macam awam. Oh my god. Ni kan ni. Awam lah. Ani. Berapa ni? 3,000. 3,000 ni boleh dapat 2 set. Ada ke bajet kita dah. Mama kita nak belikan iPhone 15 hari tu. Mama bagi ucuk. Tak pandai pakai. Ambil dekat benar orang kan. Nampak dah jerawat awak. Jadi awak dah decide nak apa? 16 lah. Nak 16 Pro. 16 16 saja. Okey. Boleh. Aisyah, lepas dah trade in semua tu, harga penusuk yang 17 hanyalah sahaja. Serius ah? That's cheap. So, kita boleh belikan usuk hadiah lain. Ni, faham tak? Dia nak apa lagi? Apa mah? Mana ni dia tanya tu? Bodoh lah kena begitu. iPhone siap dia. Dengan tu cuk mama dah warning. Apa mah? Kalau dia tak jaga iPhone, ya. Terima kasih banyak. Tu, bayar. Ada full payment kan so? Full payment? Yang ada masalah lagi? Itulah, try je. Awak boleh cocok. Dia kata, Mama bunuh dek Mama. Pakai BSN lah. Betul tak kakak? Betul. Tak boleh. Oh my god. Mama. Kau punya cat selalu macam ni tau. Hari tu beli beg mahal pun sampai kena pergi mesin ATM. Sampai kena balik rumah. Kau bagi tahu orang. Tahu malu. Memang masih ada limit ni. Dia macam Oh my god, alhamdulillah. Approval. Approve. ada birthday Cik Rafi. Terima kasih. Sini. Okey, biasa ni.
kasih Kak Siti dan Aisyah belikan iPhone. Terima kasih. Tolong jadi anak yang baik, okey? Jangan melawak cakap mama. Saya tak pernah pun cium pipi kakak, salam tangan kakak tu. Cium pipi Kak Aisyah dulu. Macam mana nak Pipi pat? Kak Aisyah. Sini lah. Nak pusing ke belakang balik. Gini je. Lah betul ni. Cium Kak Aisyah je. Agak tak nak lah. Tak cium kan? Tak ikhlas lah. Melawak juga main. Dasar physical touch. Terima kasih. Sini. Oh no god. Okey tamat. Kita sebagai akak-akak You know, Rasa- even setiap kali setiap kali kita rapat dengan Ucup, setiap kali tu aku teringat aku kakak. You know, I being a little sis so much. Even you are like the one who like little sis. betul lah Kak rasa bila kau buat kebaikan dekat adik. Maksudnya? Rasalah jadi seorang kakak tu. Oh, tapi jarang kan? Hari-hari aku hadap kau, Dik. Ya. Tapi rasa happy sangat sebab kita dapat happy kan Usop. Sebab kita tak. Sebab kita dia happy gila tapi sebab dia lelaki. So Oh, dia dia tak tak tunjuk. tunjuk. Benda ni pun apa benda yang dia impikan, faham tak? Sebab phone dia sebelum ni tu phone mak kita orang. Dia pakai. So kepada Ucup, kita orang harap Ucup jadi anak yang baik, yang berbakti kepada keluarga, kepada ibu bapa dan semoga jadi orang. Betul. Tapi lepas aku dengar, kalau kau nak tahu apa dia nak jadi, apa harapan dia bila dia bertukar 14 tahun ni, kena tengok konten Aisyah. Tapi lepas dengar dia punya harapan tadi kan, aku rasa macam dia ada mindset macam kau sikit. Macam mana tu? Kakak tak pernah pun teringat nak jadi benda tu. Yang selalu akak tanamkan diri akak supaya jadi orang je. Supaya jadi something. Sebab dia nak kaya tu. Kaya tu bonus. Bila kita buat yang terbaik dalam hidup, kalau kaya tu memang bonus. Betul tak? Nombor satu, asal jadi orang je. Maksudnya macam kalau belajar tu belajar betul-betul. Kalau buat kerja tu buat kerja betul-betul. Maksudnya dalam semua benda dalam hidup ni kena buat betul-betul. Buat yang terbaik. Kalau main betul-betul, belajar betul-betul, kerja betul-betul. Rina selalu takut kalau Rina tak jadi something. Benda tu yang paling Rina takutkan. So buatlah apa korang nak buat asal benda tu ada hasil dan sesuatu benda yang membanggakan. We love you so. Okay, now tadi kita dah kena tunggu sekejap dalam 1 jam sebab dia nak pindahkan semua data tu. And now inilah finally Usop boleh dapat iPhone dia. iPhone. Oh my god, iPhone. Aisyah dah muka bogel kan? Sebab Sama je, tak ada beza je. Tetap natural, ugly. oh my god. Kita orang dah offer, Usop tak nak iPhone 17 Pro Max ke? Pro ke? Macam kata tak. Tak apa kak. Wow! Ni iPhone. Saya atas hadiah ini. Saya akan agak ingin sampai bila-bila. Terima kasih banyak pada AI Rina. Dia ada bayaran dia tau. Bayaran dia untuk kena jadi anak yang baik. Kena sentiasa dengan cakap mama. Ya jangan menyusahkan dia orang, jangan menyusahkan orang lain dan menjadi seorang yang kaya raya. Tunjuk mama dengan ayah. Mana telefonnya? Tengok. Ucap yang tak nak. Ini basic ya. Ini Pro Max-nya. Basic-basic pun 3,000 tadi ni lah. 3,500. Dapat hadiah daripada kakak ni. Buat apa beli baru sama besar ini lama pun. Ini pada ini
rajin solat. Jangan nak susah bangun pagi. Jangan nak marah-marah mama. Amin. Okay. Tadi kita punya planning seorang satu hadiah, betul? Sekarang ni dua-dua hadiah daripada kakak. Mana hadiah-hadiah korang? Jadilah jadi. Jadi tahu nak apa? Ini dia dapat satu tadi. Ini jangan ditanya ni. Siapa yang ditanya? Apa ya? Ayah belanja apa? Yelah Ucik nak hadiah apa dia aja? Senang hadiah apa dia ayah? Belanja. Yang berpatutan tidak dapat Belanja nasi kukus boleh kak? Apa? Nasi kukus boleh kak? Ayah. Tiap hari belanja je nasi bungkus saya. Iya. Okey, jom. Weh. Dah pusing tak boleh lagi. Cepat bayar. Okay. Okay, bang. Okay. Macam belanja weh. Echa, thank you. Nak? Tak payah. Mineral lah. Mineral water. Satu je. Share-share je lah. Yang bagi tahu ayah berapa K. Nanti ayah jealous. Yang boleh trigger. Nanti ayah jealous. Jealous tadi. Dia nak juga mah. Cik mama. Oh my god! Wow! Bukan bukan apa korang sebab minggu depan ada kenduri. Tu yang kita cari beg baru. Tu yang kita cari beg baru. Tak korang lagi pun kan? Sepanjang mama hidup, mama sangat seorang yang pekerja keras. Tapi dia tak pernah pun reward diri dia benda-benda yang mahal. Beli baru kita orang. Balik-balik dia utamakan dulu anak-anak dia. Dia utamakan dulu suami dia. Itulah mama. Merah dah muka macam kajal lah. Cuma tak merah. Muka jadi tomato. So ni adalah hadiah untuk mama. Ya, happy Mama Day. Tiba. Every day is Mama Day. Every day is mama day. Tak payah tunggu event besar pun. Harap dengan permulaan mesti ada ni. Mama nak nangis. Mama nangis lama. Jangan nangis mama. Kenapa? Pergi mana Cik? Cengnya tu kan? Masuk tempat ni. Tapi Ah, tak Serius tu. Tapi tak jadi masuk. Mahal ni Cik. Masuk Louis Vuitton tu tadi. Mama dokre, mama dokre. Mama dokre. Ucap macam hadiah aku baru berapa ribu je. Baru berapa dapat iPhone. Cuma kita orang habis SPM baru dapat iPhone Jok. Kakak bertahu-tahu pakai apa tu? 11. Pakai Huawei. Dah masuk uni pun Huawei. Sebenarnya kawan-kawan aku jenis humble. Rina punya target lepas ni kan, Rina ingat dia nak belikan ayah Rina sandal Effie. Kalau ada rezeki lah. Semoga selepas ini lagi berlimpah-limpah rezeki saya, ya Allah. Mesti ayah Rina terkejut beruknya. Sebab ayah Rina suka sandal. Dapat yang macam ni ke cantiknya. Itu macam target lah, target supaya Rina lagi bekerja keras lepas ni. Sekarang so kita akan terus ke pembayaran. Surprise rupanya, bukan surprise khusus, surprise mama. Suka dia. Berkorang tadi lalu dekat kedai kos tau. Lepas tu mama kata, kos lagi. Kos lagi. Rupanya dalam-dalam dia tak nak tu dia demand juga. Kan selalu demand. Mama suruh masuk. Mama suruh belanja di beg. Mama minta ayah belanja di beg. Boleh. Boleh ke? Jom. Jabas. Mama minta belanja di beg. Ayah ni. Mama, beg mana mama suruh ayah belanja tadi? Tadi beg saya dia suruh ayah belanja. Mana? Boleh tak ya? Ini apa LV ya? LV, Louis Vuitton. Ambil Levi's, jangan ambil LV. Ada sikit. Suruh ayah bayar sikit. Sekejap lagi ayah kena scan. Dan minum air dulu ya. Sekejap lagi terlelu je kita tengok harga. Okay. Ayah kata untuk dia ke? Kan, bukan untuk ayah. Untuk ayah nak buka? Mama. Tadi kan ayah nak baju yang ni kan. Tadi kan ayah nak baju mahal ni kan kita orang buka. Buka ni. Cik cakap untuk dia baru biasa itu. Tak guna betul. Ini mak betul. Ya nak untuk ayah. Anak ada beli mama ya. Jeng jeng jeng. Wah, Mama dah buka mak. Unboxing mak. Bagi Mama buka ya. Dah bos. Cik, untuk bos Herlin. Wow.
Jeng 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 ya tengok ya. Louis Vuitton. Ini hadiah sebab Helen berjaya. Tak payah nak guna-guna nama Herlin Aku tak ada kaitan dengan Herlin Okey. Tarik mah. Tarik. Jangan sampai koyak ini. Amboi. Bosan dia mau bunyi dah. Situ mah. Open it. Close it. Tak dah try dah boleh masuk tu. Tengok. Ini Mama dah ada 10 tahun lah yang lalu nak. Ya ke mah? Dah lama dah. Maksudnya? Dia tapi tak dapat. Kita nak PL lebih. Oh ya ke? Pernah cakap dengan ke? Ke pernah borak-borak? Boleh buka? Rupanya tunggu anak dia besar baru dapat. Macam mana nak buka dia? Supaya sini kepit-kepit sini. Oh, kepit mah. Okey. Mana harga dia? Tak muat, ni memang letak niat je lah. Saya tak tahu lagi harga tu. Saya tak tahu lagi. Jangan bagi tahu. Jangan beritahu harga berapa. Jangan bagi tahu. 500 je lah. Tak risik kat adik. Itu kat. Okay, selamat hari jadi. Selamat hari jadi Mama. Jadi Mama kata Ini hadiah anniversary Mama dengan Ayah. Hadiah anniversary. Ayah tak bagi. Ayah tunggu hadiah dia lah. Ni hadiah dari Bukan kita ayah orang. bagi. Betul anak-anak lah bagi ngayang dengan Mama. Ay, dengar tu. Dengar tak tu? Dengar Ayah dengan Mama. Asyik. Wah. Kasih Kak. Kasih adik. Sama. Mudah-mudahan murah rezeki kakak dengan adik. Amin. Mudah-mudahan Semoga. lepas ni Ha-ha. dapat lagi job yang lebih bagus. Herlin berjaya. Semoga Herlin bagus, bertambah maju, bertambah Satu sukses. Madura. Aisyah Aisyah. Nanti Aisyah Beauty pula nanti ke. Aisyah Beauty. Aisyah Beauty tu jual apa? Jarum. Belum lagi. Semoga Semoga anak Mama berjaya dan Amboi, nak letak semoga doa nenek kan. Boleh tunjuk ni malu. Sampai sini je konten Rina. Terima kasih dah tengok konten Simple Celebration birthday Yusof. And kita jumpa dekat next konten, okay? Thank you sudah tengok sampai habis. Pada ucap happy